Oi, Haris, stop sekejap game tu. Buat Tengok baru tengok berita ni. Ada kes baru keluar. info semasa adik hilangkan 1 juta poin Roblox, punca dikelar. Bahaya kan. Sampai macam tu Sebab game lah. Sebab game je sampai sanggup kelar adik. Rajis ni. Nak beritahu ustaz Kalau lu ustaz adik kat sini. Ustaz. Apa buat apa Doa ni Ustaz, tengah tengok pasal berita baru keluar Ustaz kena baca kan. Heboh satu Malaysia Ni saya tak saya. Saya tengok ni tarikh. Baru Tadi jadi. kelar abang. Saya rasa ni cabaran ni. Tak pernah lagi saya dengar macam ni. Tapi hang tahu tak apa punca-punca dia? Tahu Ustaz. Isu pertama. Baiklah, mari kita bincangkan isu keruntuhan akhlak yang pertama, di mana remaja zaman kini terlibat dengan penyalahgunaan dadah ataupun bahan terlarang seperti vape atau gap. Walaupun dianggap tidak berbahaya oleh sesetengah pihak, namun hakikatnya bahan ini mempunyai kesan ataupun impak yang negatif terhadap tubuh dan minda remaja. Oleh itu, ramai remaja mula mencuba kerana rasa ingin tahu ataupun pengaruh rakan sebaya dan ingin kelihatan cool di hadapan kawan-kawan. Baiklah, berdasarkan rujukan yang telah saya buat sebelum ini, menurut laporan senario penyalahgunaan dadah dan bahan di Malaysia, sehingga September 2024 oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan, terdapat peningkatan ketara dalam kes penyalahgunaan bahan mudah didapati seperti gam dan vape, terutamanya dalam kalangan remaja di kawasan bandar. Kajian oleh Nur Azlina pada tahun 2022 turut menunjukkan bahawa faktor seperti tekanan emosi dan pengaruh rakan sebaya mendorong remaja untuk mencuba bahan-bahan terlarang ini. Perbuatan ini mungkin nampak kecil, tapi ia langkah pertama menuju kepada masalah yang lebih besar. Aduh, aku tak boleh dah hari ni. Stress dah, banyak kerja aku buat, assignment semua tak siap lagi ni. Nasib baik lah ada benda ni. Benda ni lah yang buat aku Weh, sedap gila. Weh, hang Kazmi ingat acah suci sikit. Nah, try sikit pisau red velvet ni. Ini pun tak elok dia. Alah, acah lah kau. Dulu pun selalu ke kan kat sekolah tu. Aku tak pernah try tu. Try je. Tapi aku tengok kawan kita lain ada juga ni sana. Alah bro, semua orang dah buat kan. Kau takut, try je. Tak biasa ni benda macam ni. Kau confirm kan ni? Confirm. Macam tak elok lah buat benda ni. Main tu, aku selalu buat okey je. Ya kau. Ya. Betul ni? Betul. Confirm kan? Confirm. Try sekali lah. Lepas ni aku tak buat dah. Kau try je. Nanti apa jadi, kau cakap. Aku tak nak try tu. Sekali lah. Oi, apa buat apa ni? Tak kena ni. Itu macam ustaz tu kau. Tak boleh. Lah. Oi, Ustaz. Awak apa ni? Ha? Awak apa? Tak ada apa Mai. Ustaz. Mai. Tak apa Ustaz. Anak kenal tak, Mai? Ui, berani Ustaz weh. Pagi tu. Baiklah, mari kita ke
slot yang seterusnya di mana saya akan membincangkan peranan agensi-agensi tertentu atau pihak yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan isu penyalahgunaan dadah atau bahan terlarang ini, di mana untuk mencegah masalah ini, pendidikan dan kesedaran perlu diterapkan oleh kerajaan sejak bangku sekolah lagi. Program seperti ceramah kesihatan, pameran anti dadah dan kem motivasi boleh membantu membuka mata remaja tentang bahayanya bahan terlarang. Jadi, ibu bapa juga memainkan peranan penting, bukan sekadar melarang, tetapi mendengar dan memahami tekanan yang anak-anak mereka hadapi, tidak kira sama ada di kawasan sekolah maupun di rumah. Jadi, ibu bapa perlulah memainkan peranan penting untuk memastikan anak-anak mereka jauh daripada bahan-bahan yang salah ini. Baiklah, dengan kerjasama semua pihak seperti sekolah, ibu bapa dan juga agensi kerajaan, kita boleh melahirkan generasi muda yang bebas daripada pengaruh bahan terlarang ini. Sekian. Selain daripada penyalahgunaan dadah dan media sosial, satu lagi isu yang semakin membimbangkan dalam kalangan remaja ialah jenayah dan juga keganasan. Fenomena ini semakin ketara bila semakin banyak laporan media menunjukkan penglibatan remaja dalam kegiatan jenayah seperti buli, pergaduhan, perompakan kecil, vandalisme, membaharam dan lain-lainnya. Remaja yang tidak dibimbing dengan baik atau kurang perhatian daripada ibu bapa maupun masyarakat akan lebih cenderung untuk mendapatkan pengaruh luar yang lebih negatif. Menurut laporan oleh STAR bertajuk Rise in the Juvenile Crimes from Coordinated Action, peningkatan kes jenayah juvenil di Malaysia semakin mendapat perhatian daripada pihak berkuasa. Artikel tersebut menekankan bahawa peningkatan ini berpunca daripada pelbagai faktor, termasuklah masalah keluarga, tekanan sosial dan pengaruh rakan-rakan sebaya yang negatif. Ini menunjukkan bahawa jenayah dalam kalangan remaja bukan lagi isu yang terpencil, namun ia juga dapat menjadi salah satu masalah sosial yang memerlukan tindakan kita bersama untuk menanganinya. Baca bro. Baik dah bro. Dah mana pula ni? Nak lalu kan? Nak dulu. Nak lalu ke? Nak lalu? Betul? Budak aja. Kelas ni macam ni nak lalu, macam ni nak lalu. Macam mana? Jawab lah. Lalu apa? Ayalah bro. Tak ada duit orang mana? Ada duit orang? Weh, yang buat beg tu orang kaya pakai spek, takkan tak ada duit. Main sini, main atas ni atas sikit. Main atas. Tak nak awak, tak nak awak. Buka pun tak kau, buka beg kau. Jangan awak, wait saya. Dia tengok lah ni tak apa. Oi, banyak duit dia. Ambil lah weh, tokoki semua ni mesti mak kau bagi kan. Jangan abang, TV bang. Siapa yang makan joki? TV bang. Wait. Tak ada duit. Tak ada duit bang. Kan ni menipu kami. Tak tahu dah perangai kau macam mana. Duit sikit bang. Ni jam pun macam banyak harga macam mahal. Kau sikit. Cabut. Lalu lah bagi. Oleh itu, peranan masyarakat amatlah penting dalam membendung masalah ini. Ibu bapa perlu memberi perhatian yang secukupnya kepada anak-anak, bukan hanya dari segi rohani, dari segi material, tetapi juga dari segi kasih sayang, komunikasi dan juga bimbingan moral. Apabila remaja merasa dihargai dan didengari, mereka akan merasa kurang cenderung untuk mencari perhatian di luar yang berbahaya ini melalui cara-cara yang salah. Selepas itu, pihak sekolah juga perlu memainkan peranan yang penting sebagai institusi kedua selepas ahli keluarga. Guru-guru bukan sekadar mendidik akademik, tetapi mereka juga patutlah menjadi contoh teladan dalam bentuk
nilai disiplin, tanggungjawab dan juga empati. Ketiga-tiga aspek ini penting seperti program pendidikan moral dan kurikulum yang menekankan pembinaan karakter wajar diteruskan agar remaja lebih sedar tentang akibat perbuatan mereka ini. Perbuatan mereka ini akan memberi kesan panjang yang buruk terhadap diri sendiri dan masyarakat di sekelilingnya. Akhir sekali, agensi kerajaan seperti Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM harus mempergiatkan program integrasi awal serta kempen kesedaran di peringkat sekolah dan juga di peringkat komuniti. Program seperti Rakan Muda, Sayangi Diri dan juga Sekolah Bebas Jenayah boleh menjadi platform bagi para remaja untuk menyalurkan tenaga mereka ke arah aktiviti yang lebih positif lagi. Dalam dunia moden hari ini, isu pergaulan bebas semakin menjadi kebimbangan besar dalam kalangan remaja. Pengaruh media sosial, gaya hidup terbuka dan sikap ingin mencuba sering membuatkan batas antara lelaki dan perempuan semakin lama semakin kabur. Ramai remaja tersilap tafsir kebebasan sebagai alasan untuk melanggar nilai moral dan agama. Namun, hakikatnya, kebebasan tanpa kawalan hanya akan membawa kepada penyesalan dan kehancuran. Di Malaysia, dianggarkan secara purata 4,000 orang remaja perempuan hamil bawah 18 tahun dilaporkan setiap tahun. Dan salah satu punca utama ialah hubungan bebas yang tidak terkawal menurut newskk.usm.my. Fenomena ini bukan sekadar soal cinta atau suka-suka, tetapi menggambarkan betapa rapuhnya kawalan diri apabila nilai agama dan akhlak tidak dijadikan panduan. Apabila maruah tergadai, penyesalan datang tanpa mampu diurutkan. Sebab itu, setiap remaja perlu sedar bahawa menjaga batas pergaulan bukan tanda kolot, iaitu tetapi ia merupakan tanda kematangan dan tanggungjawab terhadap diri serta masa hadapan. Jadi, isu berkaitan kebebasan ini bukanlah satu isu yang lama. Ia merupakan satu isu yang selalu dibangkitkan dan menjadi kerisauan semenjak sekarang. Ada kat kau? Kau tengok ni Faiz, ada budak kapal ni macam sekolah kita punya ni. Kau ni kau biar betul. Apa tu? Tengok apa? Aduh, cikgu. Aduh, kata pula. Apa? Nampak? Tengok sekarang, budak zaman sekarang macam ni. Oi, tahu tengok. Nak ikut gaya budaya orang luar je. Tengok orang luar, orang budaya orang luar kapal banyak, kita pun nak tidur. Kenapa? Kenapa dia tidur? Nampak? Nak saya ikut. Okay, sekarang ni cikgu nak cakap macam ni dah. Cikgu bukan melarang kamu semua nak berkawan, tapi kan, kadang dalam berkawan tu kita kena jaga batas, jaga pergaulan. So, dengan cara tu, kita pun itu satu tanda kita hormati diri sendiri dengan hormati orang yang kita berkawan tu. Faham? Betul. Saya setuju juga itu. Sebab kalau kita betul lah sayangkan orang tu kan, kita mestilah jaga dia, kita tak rosakkan dia kan. Betul. Lepas tu saya kata jaga batas. Betul. Saya rasa kita kena buat secara pemikiran kita ni. Semua ni kapal-kapal ni pemikiran apa? Orang Eropah. Tak kan? Kita nak tidur orang. Betul. Kita ada agama kita, kena jaga batas. Faham? Baiklah, isu pergaulan bebas ini memanglah satu isu yang merisaukan. Namun, kalau kita mempraktikkan langkah-langkah yang betul, kita dapat mengatasi langkah-langkah berkaitan, kita dapat mengatasi isu pergaulan bebas. Baiklah, untuk membendung masalah pergaulan bebas, setiap pihak memainkan peranan. Ibu bapa perlu menjadi sahabat kepada anak-anak, bukan sekadar pengamal. Selain itu, sekolah mesti memperkukuhkan pendidikan moral dan agama
supaya remaja tahu beza antara kebebasan dan kehancuran. Dan yang paling penting sekali, rakan sebaya perlu saling menasihati, bukan saling menjerumuskan. Mana rakan sebaya ini bukanlah perlulah bermaksud remaja ketika ini perlu memilih rakan yang betul supaya mereka tidak salah arah. Batas bukan sekadar larangan, tetapi benteng untuk menjaga maruah dan masa hadapan. Remaja yang bijak bukan yang berani melanggar batas, tetapi yang berani berkata tidak kepada perkara yang boleh menghancurkan dirinya sendiri. Ketagihan media sosial merupakan salah satu isu yang semakin membimbangkan dalam kalangan remaja. Telefon pintar dan aplikasi media sosial seperti TikTok, Instagram dan Twitter ini menjadi sebahagian besar daripada kehidupan harian remaja. Namun apabila penggunaannya tidak terkawal, ia membawa pada kesan negatif terhadap emosi, sosial dan prestasi akademik. Menurut kajian Muhammad Taha pada tahun 2023, remaja dan pelajar muda di Malaysia yang menunjukkan tanda-tanda ketagihan media sosial sering mengalami gangguan tidur, kehilangan fokus serta kebergantungan emosi terhadap interaksi digital. Kajian tersebut turut menekankan bahawa penggunaan media sosial yang berlebihan boleh meningkatkan tahap tekanan dan rasa tidak puas hati terhadap diri sendiri. Ramai remaja terleka dengan dunia maya hingga terabai dunia sebenar. Jadi, keluarga, pelajaran dan tanggungjawab harian keasikan terhadap media sosial bukan sahaja menjejaskan hubungan sosial, malah boleh melemahkan tumpuan terhadap pelajaran dan aktiviti penting dalam kehidupan seharian. Okay, next. Mari, ambil sekolah ni. Ni aku nak pergi kafe ni, nak pergi print assignment. Aing dah. Saya berapa ni datang? Saya mempai ni. Ni, Tu Randa dia. ni juga. Aduh, aku duk menjijik. Oh, Menjijik, tak apa-apa. Pergi buat assignment pak. Okey, buat sana. Baiklah, setiap isu yang muncul semasa zaman kini pastilah ada jalan penyelesaiannya. Maka setiap pihak yang bertanggungjawab perlulah mengambil peranan masing-masing untuk menangani isu-isu tersebut. Jadi, untuk mengatasi ketagihan media sosial, kesedaran dan disiplin amatlah penting. Remaja boleh menetapkan had masa penggunaan telefon mereka. Selain itu, mematikan notifikasi semasa belajar bagi mengelakkan daripada gangguan ketika proses pembelajaran dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti fizikal seperti sukan atau sukarelawan. Hal ini membenarkan pelajar untuk bergiat aktif dalam aktiviti sukan dan melupakan ataupun meninggalkan serta mengurangkan masa dengan telefon. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan yang sangat besar kerana ibu bapa merupakan imej terhadap anak-anak mereka ataupun lebih tepat lagi
contoh teladan kepada anak-anak mereka. Jadi ibu bapa perlulah memantau dan menasihati anak-anak agar menggunakan media sosial secara sihat. Selain itu, pihak sekolah juga boleh melaksanakan kempen-kempen seperti literasi digital. Hal ini bagi mendidik pelajar tentang penggunaan teknologi yang seimbang dan bertanggungjawab. Sekiranya semua pihak berganding bahu, maka seperti ibu bapa, guru dan pelajar sendiri, ketagihan media sosial dapat dikawal dan teknologi dapat digunakan dengan cara yang lebih positif serta dapat membina kepribadian remaja ke arah yang lebih baik bagi membangunkan negara yang sejahtera. Baiklah, secara kesimpulannya, isu kerutuhan akhlak ini merupakan isu yang serius dan perlu kerjasama daripada semua pihak. Jadi agensi-agensi seperti sekolah, ibu bapa dan juga kerajaan harus memberikan peranan ataupun mengambil cakna tentang isu ini supaya isu ini tidak berlaku kembali. Semoga video ni yang kita buat jadi pengajaran dan boleh remaja sekarang buka minda tentang pentingnya jaga akhlak pada zaman kini. Bye, terima kasih kerana menonton video kami. Sekian, terima kasih. Wah.